pada malam ini kita dapati setelah kita pantau lebih daripada 20 stesen daripada Kuala Lumpur sampai ke highway Sungai Besi ini, menunjukkan tiada apa-apa yang berlaku lah. Ini telah ada 3 kes yang telah kita tuduh dan bawa ke mahkamah. LPG 1, 3 mungkin disebabkan konsistensi. PDNKL akan terus sentiasa alert dan waspada, dan kita akan terus mencari sebarang penyalahgunaan atau penyelewengan subsidi diesel maupun petrol itu dengan aktif dan giatnya daripada tim KPDN sendiri oleh berbagai cara, iaitu rondaan dan penguasaan secara berkala. Di samping itu kita juga buat rondaan secara mengejut dengan melaksanakan penyamaran. Inisiatif KPDNKL ini telah menyebabkan mereka mula berhati-hati. Niat KPDNKL hanya satu, iaitu bagi memastikan tiada sebarang penyalahgunaan atau penyelewengan subsidi berlaku. Sepanjang Optiris 4.0 yang telah kita laksanakan, setakat ini kita telah mencatatkan 9 kes jumlah RM400,000. Ini adalah bagi Optiris 4.0 saja, kan diesel dan LPG. Minyak masak ada satu menggalakkan semualah pengguna petrol station menjalankan tanggungjawab terhadap negara ini dengan melaporkan atau berkongsi maklumat kepada KPDN. Kita melaksanakan apa yang kita namakan sebagai pemantauan atau pemeriksaan bersasar.